Alright guys, ni dah hari keberapa dah nak ambil pasal CC bar ni. So dia punya pasang dia macam ni kat belakang je. Abang tengok ni. Sini nampak tak? Sini nampak. Ada pasang dua mount ni. Lepas tu kalau dia masuk je CC bar. Masuk belah situ, masuk belah sini. Tolak ke depan. Ni dia ada macam klip kat belakang ni. Tolak ke bawah. So tolak klip tu ke bawah. Saya adjust lah kiri kanan macam tu. Lepas tu dia akan masuk. So sebab ada macam button kat sini. So button tu akan buat dia masuk lah. Dia aku tunjuk sekejap. Okay, macam tu. Dia akan ada klip. So ni apa dia. So function dia, kalau korang tengok kat sini, inilah function dia. Boleh ikat bag kat belakang. So nanti ambil lah bungee cord tu, bungee cord tu, tali tu. So yang pusing-pusing ikat. So bila aku ride tu, tak adalah rasa berat. Sebab bag dekat belakang kan mantap. Lepas tu kalau nak letak kat belakang ni pun boleh. Macam bag ni ada luggage pass through. So dalam dah settle. So kau boleh duduk. Orang belakang pun boleh duduk tanpa ada gangguan. Itulah function dia CC bar ni. Itu dia, beritahu pendapat korang. Sebenarnya ni aku beli kat Shopee ada masalah sikit. Skru ni longgar. Dia punya mata skru tu dah terhakis, dah rosak. Tapi tak apa, benda ni pun okey je, tak goyang tak apa. Satu dia CC bar. Kalau tengok dia jauh pun nampaklah rupa Harley Davidson. Nice tak? Handlebar baru. Mantap. So tu je guys. Thank you for watching video ni. Lepas ni aku nak pasang fairing. So fairing depan dengan fairing bawah, chin fairing. So tengok lah next video. Thank you. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.